Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas S3 Channel sempena Majlis Peluncuran Bulan Cana Disiplin Peringkat Sekolah. Saya Nur Aini Hafizah binti Suhaimi dari Sekolah Untuk Dunia. Pada hari ini, Ahad 12 Julai tahun 2026, kita berkumpul bagi menjayakan program peluncuran program yang bertujuan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan berdisiplin dalam kalangan warga sekolah. Program ini diadakan bagi melahirkan murid yang berdisiplin, bertanggungjawab, berakhlak mulia serta sentiasa mematuhi peraturan sekolah demi mencapai kecemerlangan diri dan sekolah. Pelbagai aktiviti menarik telah dirancang sepanjang bulan Cana Disiplin dan membentuk sasiah murid terpuji dalam kalangan sekolah. Untuk mengetahui perjalanan majlis dengan lebih lanjut, teruskan bersama wartawan cilik kita, Nur Zara Amani binti Muhammad Farid. Saya, Zara Amani binti Muhammad Farid, melaporkan secara langsung dari Majlis Peluncuran Program Bulan Cana Disiplin Peringkat Sekolah yang sedang berlangsung dengan penuh semangat pada hari Ahad 12 Julai 2026. Suasana majlis pada pagi ini amat meriah dengan kehadiran murid-murid serta guru-guru yang bersama-sama menjayakan program ini. Program ini, Bulan Cana Disiplin, diadakan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran warga sekolah tentang kepentingan mematuhi peraturan, membentuk sasiah terpuji serta melahirkan murid yang berdisiplin, bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perjalanan dan kemeriahan program ini, mari ikuti kami. Jom! Kamu sangat menyayangi diri sendiri dan penuh kasih sayang. Saya meresmikan peluncuran program Bulan Cana Disiplin. Bersama saya sekarang ialah PKM Puan Rosmawati binti Abdul Muttalib. Apakah harapan pihak sekolah terhadap murid melalui program ini? Terima kasih pengacara majlis. Besar harapan sekolah agar murid-murid menyedari tentang pentingnya disiplin dalam amalan kehidupan seharian. Harapnya selepas ini kita dapat jadikan sifar masalah di sekolah kita. Terima kasih. Bersama saya sekarang ialah Guru Disiplin SKSS 3, Encik Muhammad Sharif bin Hussein. Ya, saya. Apakah objektif utama pelaksanaan program Bulan Cana Disiplin ini? Okey, terima kasih kepada S3 Channel. Objektif utama untuk Bulan Cana Disiplin ialah untuk membentukkan sasiah, jati diri dan akhlak pelajar dalam setiap tingkah laku dalam kehidupan mereka setiap hari. Jadi diharapkan untuk bulan disiplin ini, setiap pelajar dapat mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, dan dalam kehidupan setiap pelajar, disiplin amatlah penting sekali. Okey, terima kasih. Bersama saya sekarang ialah Ketua Pengawas SA Seri Suria 3, Muhammad Umar Haji bin Zaidi. Apakah peranan anda sebagai Ketua Pengawas SK Seri Suria 3? Peranan saya di sekolah ini untuk membantu guru agar disiplin sekolah ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sama-sama. Dengan terlaksananya Majlis Peluncuran Program Bulan Cana Disiplin Peringkat Sekolah pada hari ini, diharapkan program ini dapat meningkatkan kesedaran dan disiplin dalam kehidupan seharian. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan bertungkus lumus dalam menjayakan program ini. Semoga segala ilmu, pengajaran dan nilai-nilai murni yang diperolehi melalui program ini dapat diamalkan demi membentuk sasiah diri yang cemerlang dan mewujudkan kepentingan yang berada di dalam sekolah. Sekian, terima kasih. Salam Bulan Cana Disiplin. Jumpa lagi di siaran lain. Bye!